Oke guys, kita masukkan dia punya daging babi guys. Kita kacau. Tadi saya dah letak kicap dan juga cooking wine. Saya pakai ini barang guys, cooking wine dan juga kicap. Lepas tu gula apung. Saya tambahkan sedikit air, dan juga garam dan juga ajinomoto dan serbuk perasa Maggi guys. Saya kacau dia. Tadi saya lupa ambil video guys. Saya nak lupa ambil video. Saya nak lupa rakam video satu persatu tadi. Okay, ini dah kejadian dia. Ini dia guys. Jadi masak kicap tepus dengan gula apung.